Nampak benda ni viral kat FYP, mestilah kita kena try korang. Ada semua 6 flavor, jom try satu-satu. Benda Merdeka, Inside Scoop, diorang keluarkan ice cream Local Legend Party Pack. Paling bestnya, diorang collab dengan 6 local brand tau. Harga party pack tu RM68 untuk 6 single scoop. Last year, diorang buat dengan 4 brand, tapi tahun ni diorang buat lagi banyak, which is 6 brand. Saya rasa idea ni unik and you can also taste nostalgic childhood memories. First flavor Twiggies, tengok packaging ni comel. Dia macam ada bite size roti tu tau, sikit-sikit. So you can taste the ice cream and the roti. Rasa coklat dia kuat. Nampak tak ada roti tu? Next flavor GSC caramel popcorn. Rasa creamy, nutty, manis masin. Zeus Coffee Spanish Latte. As a non-coffee lover, this coffee ice cream sedap. Next, Burials. Remind me of zaman dulu-dulu. Gula Melaka. Farm Fresh punya. Macam serbuk kat atas tu. Ni rasa macam milk chocolate. Julius, I excited try yang ni sebab I suka lemon ice cream. Kebedik rasa biskut dia. So from all the flavour, I paling suka Twiggies and GSC. Sebab Twiggies chocolate is my comfort food during pregnancy. So I macam, GSC popcorn ni sedap weh. Ada kacang, lepas tu rasa creamy, manis, masin, berlemak macam tu.